Jadi hasrat PKNS dengan adanya hub baru ni, Aneka Walk, dia dapat mengembalikan balik kemeriahan dan kunjungan orang ramai dalam Shah Alam dan seterusnya to create new footfall dalam Shah Alam Central. Aneka Walk ni adalah satu hub baru yang kami bina di Seksyen 14 Shah Alam, di mana ia merupakan salah satu komponen baru yang pertama dimana di dalam pembangunan Shah Alam Central. Apa yang membuat dia signifikan tu Shah Alam Central? Sebab dia merupakan satu tempat tumpuan baru. Selama ni kalau orang yang berkunjung di Shah Alam, kita tengok Shah Alam hilang daya tarikan. Ya, jadi hasrat PKNS dengan adanya hub baru ni, Aneka Walk, ia dapat mengembalikan balik kemeriahan dan kunjungan orang ramai dalam Shah Alam dan seterusnya to create new footfall dalam Shah Alam Central. Okey, kita semua tahu KRU Entertainment satu nama yang tak asing lagi di kalangan peminat-peminat, orang kata evergreen, ya. Jadi kerjasama yang kita buat di antara PKNS dan juga KRU ini adalah kita melantik KRU sebagai satu pihak yang akan melaksanakan aktiviti-aktiviti dan menguruskan hub ataupun Aneka Walk tu. Jadi kami yakin kepakaran KRU dengan baru-baru ni kita tahu ya di wetland, ya, KRU berjaya mengembalikan balik wetland tu menjadi satu tarikan pelancongan yang baru. Kami pun berharap begitu KRU dapat membantu PKNS untuk orang kata pelancong boleh tengok ada satu hub yang mengandungi pelbagai aktiviti yang semuanya diuruskan oleh KRU. Ya. Dari segi muzik, arts, kebudayaan dan sebagainya. Kami berharap Aneka Walk ini akan menjadi satu mercu baru, walaupun dia bukanlah satu bangunan pencakar langit dan sebagainya. Ya, kami hanya ingin mewujudkan balik, memeriahkan balik. We create new CBD di Seksyen 14 Shah Alam, dan kami berharap kerjasama ini dengan KRU dapat membantu meningkatkan lagi kunjungan orang ramai di Seksyen 14 Shah Alam.